Assalamualaikum geng. Tengok atuk ni, atuk Grab tu ni. Sekarang ni dah pukul 10 dah malam ni. Atuk ni masih cedok ni. Dah pukul 10 ni, 10.03 minit dah. Dia masih lagi cedok. Oh aku tak tahu nak kesian lah tengok. Banyak kali dah aku buat video dia ni, tapi aku minta izin lah. Tok, tidur lagi Tok. Saya Tok. Kami order. Saya Tok. Ya, ni. Atuk Grab tu dia cedok sampai pukul 7 sepatutnya. Lepas tu dia cakap dengan aku, kalau cuaca okey dia akan sambung lah. Tapi dia akan buat Shopee lah. Sebab Shopee dia akan boleh select lah main dekat-dekat. Kalau macam Grab Food kan dia auto kan. So dia tak boleh nak select lah kan. Kalau jauh memang dia kena hantar juga. Kalau macam Grab Food, kalau macam Shopee, kalau kau nak job dekat, kau boleh tolak order yang akan ada order datang lah kalau hantar jauh. Hantar dekat, dia accept lah. Atuk tu dekat kan. So memang dia cakap dengan aku, malam memang dia buat Shopee je. Kalau cuaca okey dia buat. Kalau cuaca tak okey dia balik lah. Lama sekejap sembang dengan dia tadi kan. Sempat lah nak buat video.